Okey guys, dekat tangan abang sekarang ni ada satu phone yang bukan biasa-biasa. Ini adalah Realme GT7 yang terbaru and abang rasa confirm boleh jadi flagship killer untuk tahun 2025 ni. Kenapa? Mari abang tunjuk satu-satu. First kali dia didatangkan dengan chipset MediaTek Dimensity 9400E. Ya, first in Malaysia pakai chipset ni. 4nm flagship chip ni memang laju gila. Nak main game berat, multitasking, semua dia boleh handle. Abang try lencan full resolution untuk MLBB ni, memang smooth, tak ada lag langsung pun. Untuk dari segi bateri dia pula 7000 mAh mat. Memang agak besar jugalah untuk phone yang senipis macam ni. Siap boleh support 120W fast charging lagi. 50% charge tak sampai 15 minit pun. And kali ni Realme bawa khas teknologi terbaru iaitu iSense dekat back cover dia, yang mana gabungan daripada grafin untuk sejukkan phone bila korang tengah lenjan habis-habisan. Kalau korang ni jenis hardcore user, memang steady lah. Phone ni memang takkan mudah panas. Untuk kamera dia pula bukan kaleng-kaleng mat. Siap boleh rekod full scene 4K 120 frame per second, yang mana kalau korang nak buat cinematic content ke slow-mo ke, memang puas hati. Untuk dari segi skrin dia pula didatangkan dengan AMOLED 6.78 inci yang mana boleh support sehingga 6000 nits brightness. Skrin dia ni memang fokuskan kepada e-sport display, jadi sesuai sangatlah kalau korang nak main game even dekat outdoor sekalipun. Realme GT7 ni juga ada the world first AI planner. Member abang ada hantar gambar poster konsert macam ni kan? Abang just double tap dekat belakang phone and then AI planner akan terus detect maklumat tu and auto terus masuk dalam kalender. Tak perlu nak kena tulis satu huruf pun. And untuk dari segi ketahanan dia pula, korang tak perlu risau. Dia ada IP69, maksud dia air, debu semua tak ada masalah. Even kaca dia pun menggunakan armor shell glass. Memang tahan lasa. Dia ada signal catcher chip yang boleh bantu untuk tarik line phone korang lebih kuat walaupun ada dekat tempat-tempat yang tersorok. Jadi untuk korang yang tengah cari phone flagship tapi tak naklah rabak poket sangat kan, abang rasa Realme GT7 ni abang boleh cakap memang flagship killer. Serius, tak rugi kalau korang try.